Selamat datang ke dalam rancangan Bijak Urus Wang. Bijak Urus Wang merupakan sebuah rancangan yang memberikan fakta mudah tentang cara menguruskan kewangan anda. Perkara paling penting dalam pengurusan kewangan peribadi, aspek pengurusan aliran tunai memang sesuatu yang agak sukar untuk dibuat. Jika anda tahu kepentingan dan cara yang betul untuk membuat aliran tunai, anda pasti tidak akan teragak-agak untuk membuatnya kerana ia boleh membantu anda menguruskan kewangan anda pada setiap bulan. Kami akan berkongsi dengan anda tentang pengurusan aliran tunai dan cara berbelanja dengan lebih bijak. Pengurusan aliran wang tunai untuk kita yang dapat pendapatan ni memang bagaimana kita uruskan wang tersebut. Aliran tu macam kita kenal dengan istilah aliran tu, maksudnya ini flowing kan, cash flow, aliran wang tunai cash flow. So kita kena pasti aliran wang tunai ini cantik supaya keperluan yang ada kan, walaupun keperluan tu mendadak, kita dapat tangani keperluan tersebut. Majoriti rakyat Malaysia berhadapan dengan masalah kewangan kerana tiada rekod dan tidak peka tentang kepentingan dalam mengurus aliran tunai. Kunci kepada pengurusan aliran tunai yang betul adalah apabila anda mula mengimbangi pendapatan dan perbelanjaan setiap bulan dengan membuat bajet. Okey, jadi dalam bila kita buat cash flow, kita mula menulis dan sebagainya, kita akan dapat dua perkara. Satu, kita akan mula melihat sama ada dari segi hutang kita ni macam mana. Kalau kita tak buat benda-benda ni, kita tak tahu sama ada hutang kita ni dalam keadaan okey ke atau tak terbayar dan sebagainya. Dan kedua juga dari segi simpanan. Mungkin bila kita buat benda ni baru kita tahu kita ni berbelanja lebih daripada keperluan dan kita tak ada simpanan dan kita boleh betulkan balik. Jadi saya rasa dengan kita melakukan perkara cash flow ni, kita boleh juga memastikan hutang kita ni dalam keadaan yang tersusun supaya kita boleh menguruskannya, dan juga kita boleh melihat dan memantau simpanan kita setiap bulan. Sama ada kita capai matlamat ke tak. Jadi ini dua adalah sangat penting dalam kita menguruskan ataupun merancang cash flow kita, iaitu aliran tunai kita. Mengurus sumber kewangan seperti gaji yang diterima adalah sangat penting untuk memastikan kita dapat mengawal kewangan peribadi. Jadi, anda perlu fokus kepada penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai lebih kurang macam bajet juga, tapi dia macam a living document dipanggilnya. That means the document tu tidak static. Kalau aliran wang tunai itu kita kena pasti, maksudnya sekarang is your budget, awal bulan you budget dulu macam ni. Dan budget ini dia bergeraklah dengan actual purchase, apa yang you belanja yang you belanja macam secara betul lah. Pasal bajet kita lain, tapi apa yang kita belanja tu kita letakkan. So kalau kita dapatkan satu penjimatan, kita dapat appreciate dia, kita dapat menghargainya sebab kita ada satu catatan. Dalam menguruskan aliran tunai, anda perlu merekod perbelanjaan setiap bulan. Dengan cara ini, anda akan lebih berhati-hati apabila berbelanja. Aliran keluar seperti apa yang kita fahamkan, keluar tu duit keluar lah So kalau duit keluar ni pun kita kalau tak kena pasti, takut kita terlebih keluar atau terkurang keluar. Sebab yang paling penting yang keluar yang kita kena pasti adalah of course tanggungan kita hutang kita, ansuran kita. Pastikan kita tahu ansuran kita tu dia punya due date bila. So dalam senarai wang keluar ni kena ada tarikh-tarikh dia lah. Maksudnya tarikh yang you kena ingat. Ada benda yang keluar, wang keluar yang mungkin tak confirm jumlah dia. Ini seperti makan minum kita. Bagi memantau aliran tunai, bajet memainkan peranan penting dalam membuat sesuatu perancangan ketika berbelanja. Bajet ni dia sebenarnya pada saya bajet ni satu benda yang perlu kita tukar dia punya kata orang tu cakap dia, sebab bajet ni dia memulakan seseorang tu untuk memulakan sesuatu dengan keadaan takut. Jadi dia adalah satu benda yang negatif. Sebab tu banyak orang yang buat bajet akhirnya tak ikut bajet dia. Manusia ni dia lebih suka berbelanja daripada berbajet. Jadi kalau kita mempunyai satu plan perbelanjaan, maka perbelanjaan kita akan terurus. Itu untuk kita mengawal diri kita daripada tersasar. Dan dia juga memberikan kita satu confidence
di mana kita tahu apa yang patut kita belanjakan. Dia memberikan kita satu disiplin daripada mengeluarkan ataupun berbelanja tanpa plan dan sebagainya. Itu kepentingan bajet pada Abang Abu. Sebelum membuat sebarang perbelanjaan, pastikan ianya tidak melebihi kemampuan dan anda perlu tegas dalam setiap keputusan yang dibuat. Langkah yang penting sekali adalah itulah daripada kita mengenali kita punya keperluan dan kemahuan dan apa kekangan kita, ya. Maksudnya jangan belanja berlebihan. Jika nak belanja tu kena pasti dulu dan simpan. Orang sekarang memang tabiatnya adalah menginginkan sesuatu tu sekarang. So demi nak memuaskan keinginan tu sekarang, dia sanggup membelanjakan income masa depan. So that's why perkara ini kita kena betul-betul prihatin dan pastikan kita tahu ke mana arah tuju kewangan kita. Kos sara hidup yang semakin meningkat membuatkan ramai antara kita cuba untuk mencari pendapatan sampingan tanpa bergantung kepada pendapatan tetap yang kita peroleh setiap bulan. Kalau kita lihat aliran tunai, cash flow memang menunjukkan duit masuk dengan duit keluar. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. So, kalau kita lihat duit pendapatan yang masuk, dikatakan kita ada dua jenis pendapatan, aktif dan pasif. Aktif, kita bekerja untuk duit itu, kita ada usaha. Pasif pula boleh disenangkan dikata duit bekerja untuk kita. Semua pulangan pelaburan kita dikatakan pasif. So setiap bulan kita mungkin ada pasif, ada aktif. Jadi kita kena kenal pasti dan menulis pendapatan kita. Penyanta aliran tunai perlu dirangka supaya anda tidak terlepas pandang perkara yang mungkin penting bagi memantau segala perbelanjaan. Dengan itu anda boleh membuat bajet bulanan dengan mudah. Jangan ke mana-mana, banyak lagi tips dan ilmu yang bakal kami kongsikan bersama anda selepas ini. Bila bercerita tentang bajet, pasti ada yang mengeluh dan merasakan sukar untuk melaksanakannya. Mana tidaknya, semua perbelanjaan perlu dirancang dan diteliti terlebih dahulu. Anda perlu mengenal pasti keperluan dan kehendak ketika berbelanja supaya anda tidak tersasar dari rancangan keuangan yang telah anda tetapkan. Perlu dan kehendak, perlu dan mahu lah, ya. Mungkin perlu tu okey. Kalau satu contoh adalah kita perlu pada pengangkutan, ya. Perlu pengangkutan sebab nak bawa kita ke A ke B. So kita perlu tu sebenarnya transportation atau pengangkutan. Tapi kita mahu kenderaan. Kita kena the first thing, ya, nak berjaya dalam perusahaan kewangan adalah mengetahui beza di antara kehendak dan keperluan. Kalau you tak tahu beza tu, you akan gagal pada hari pertama dalam. Membuat perbezaan harga sebelum berbelanja merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih peka dengan tawaran yang terdapat di sekeliling kita. Barang dan dapur, kadang ada orang kata saya macam di saya sendirilah, kalau you dah biasa pergi ke tempat tu, kadang you nak pergi tempat tu je kan, biasa dengan tukang jual sayur yang ini, tukang jual daging yang ini, ayam yang ini, itulah saya punya cara juga, sebab saya akan beli pada orang yang sama. Tapi ada orang memang lebih peka dari segi perbandingan harga. Itu bagus kalau anda ada masa, buatlah tu. Sebab bandinglah harga. Sebab kadang-kadang memang supermarket ada 5 jenis katakan. Tapi 5 tu akan offer lain-lain barang kan. Ada orang saya difahamkan mereka sanggup pergi ke 5 ni untuk dapat 5 yang tawaran berbeza-beza. Yang ini pampers murah, yang ini beras murah, yang ini. So dia akan pergi ke 5 tempat. Tak apa, kalau anda ada keupayaan untuk melakukan itu, silakan. Perbelanjaan ni kena ikut bagaimana kita mengendalikan nafsu kita lah. Ramai antara anda yang suka berbelanja tanpa membuat sebarang perancangan yang akhirnya terjebak dengan membeli barang yang tidak perlu. So itu maksudnya bila kita dah merancangkan kita nak beli, kita pun tahu kita tak buang masa lah. Satu, kita tak buang masa dan kita pergi cari. Kadang kita memang bila kita tak ada bajet, tidak tertulis satu tu, tidak tertulis. Kita pergi aja ke shopping mall, tak tahu mana nak tengok. Ada ke kedai kat sini?
kita tengok sini, tengok sana, tak jumpa juga. So masa akan terluang dan in between you pergi tengok kedai tu, masalahnya you akan beli benda-benda lain yang tidak masuk dalam you punya senarai. So kena ada satu dan ahli keluarga kita yang menjadi dia punya kawal selia, supervisor dia. Memang kena ada satu individu yang main peranan tu. Bukan kita bajet nak beli ni je ke sekarang? Kenapa beli ni? Biar ada seorang yang melaksanakan tugasan itu, so kita akan terbimbing. So walaupun pergi kedai pun dengan keluarga kena tetapkan, kita kedai, kita pergi and then we are out of the shop dalam masa sejam. Kena beli pembelian tu. Then you are targeted, and shopping tu ditargetkan. Kunci kepada perancangan bajet yang berjaya adalah berbelanja kurang daripada apa yang kita dapat dari pendapatan setiap bulan. Apabila anda teringin membeli sesuatu, berhenti sebentar dan fikir adakah ianya perlu atau tidak. Tips berbelanja dengan bijak adalah belanja benda yang perlu. Jangan belanja benda-benda yang tak perlu. Itu yang sangat basic lah. Dan juga mengikut kemampuan kita. Apa yang kita mampu. Jangan kita berbelanja mengikut keadaan, mengikut orang ramai, mengikut orang-orang yang mungkin mempunyai bajet-bajet yang berlebihan. Jadi pada Abang Ambu, kita perlu ada satu perancangan perbelanjaan, pelan perbelanjaan. Jadi macam mana kita boleh menulis, contohnya menulis apa keperluan kita, pendapatan kita. Kalau ikut satu perbelanjaan bijak, kita hanya boleh berbelanja 60% daripada pendapatan yang kita dapat dalam pelbagai faktor, termasuklah bayaran loan, rumah, loan kereta dan sebagainya. Tak boleh lebih daripada 60%. Jadi kalau kita boleh menjadikan kita punya perbelanjaan kurang daripada 60%, itu adalah yang terbaik. Jadi pada Abang Ambu, itu hanya boleh dapat dengan disiplin, dengan membuat satu perancangan dan juga berbelanja hanya perkara-perkara yang perlu saja. Jadi ini akan menjadikan kita lebih bijak dalam berbelanja. Membuat bajet merupakan satu komponen yang penting dalam pengurusan kewangan. Tetapi masih ramai yang masih belum membuatnya. Kalau mengikutkan EKPK Financial Behaviour Study 2018 dijalankan, dikatakan mereka yang berumur 50 hingga 59 tahun baru dia lebih serius terhadap bajet mereka. Mungkin waktu ni dia dah banyak melihat dan ada experience dia. So dia dah lihat dia ada masalah dan perlunya kepentingan untuk merancang mungkin dah nak bersara. So boleh dikatakan itu tabiat yang kita lihat melalui survey ni ya. Dan apa yang kita lihat juga, mereka yang berpendapatan tinggi ni sebenarnya kurang memberi fokus kepada bajet. Mungkin disebabkan duit yang ada pada mereka ni cukup dan mereka tak rasa perlunya untuk bajet. Satu lagi stats menunjukkan wanita, mengikut survey itu juga, wanita lebih cenderung untuk merancang perbelanjaan berbanding dengan lelaki. Pengurusan aliran tunai merupakan komponen asas untuk memeriksa tahap kesihatan keuangan dan memahami kedudukan keuangan anda. Dalam menguruskan aliran tunai, bajet juga merupakan salah satu komponen yang boleh dirangka untuk memastikan gaji yang anda dapat setiap bulan disalurkan di tempat yang betul. Jangan panik jika tidak dapat mematuhi bajet sepenuhnya kerana anda boleh mengubah bajet mengikut keperluan anda dan keluarga. Apa yang paling penting, anda sudah mempunyai satu plan bagi mengurus keuangan anda. Semoga segala ilmu yang kami kongsikan dapat membantu anda menguruskan keuangan anda dengan lebih bijak dan lebih matang apabila membuat keputusan di masa hadapan. Jangan lupa bersama kami lagi dengan lebih banyak topik di dalam merancang pengurusan keuangan yang lebih bijak di dalam Bijak Urus Wang. Anda pasti tidak akan teragak-agak untuk membuatnya kerana ia abot pengurusan keuangan peribadi, aspek pengurusan aliran. Selamat datang ke dalam rancangan Bijak Urus. Turun okey.